Pernah tak anda terfikir tentang kehebatan di sebalik sesuatu yang kita buat setiap hari? Iaitu meneka. Nampak macam biasa je kan? Tapi sebenarnya, ada sains yang sangat menarik di sebaliknya. Hari ini, jom kita bongkar rahsia di sebalik satu tekaan yang baik. Cuba fikir sekejap. Berapa kerap sebenarnya kita meneka dalam sehari? Mungkin masa kita bancuh kopi pagi tadi atau masa kita bajet berapa lama nak sampai ke pejabat. Sebenarnya, kita ni sentiasa membuat anggaran. Selalunya tanpa kita sedar pun. Sebenarnya kan, membuat anggaran yang baik ni bukan sekadar pasal matematik tau. Ia lebih kepada satu kuasa kognitif yang kita semua ada. Jadi, jom kita bedah sikit kuasa hebat ni dan lihat macam mana ia berfungsi melalui beberapa contoh mudah. Dan yang paling best sekali, kerangka untuk faham semua ni datang dari tempat yang kita mungkin tak sangka, iaitu sebuah buku teks sekolah rendah. Ya, betul. Jom kita tengok. Okey, jom kita mulakan dengan kajian kes yang pertama. Anggap je ia macam satu teka-teki visual yang akan kita selesaikan sama-sama. Okey, cuba tengok gambar ni. Kita ada satu masalah yang nampak mudah. Kita tahu yang tangki A tu bila penuh, isi padunya 200,000 ml. Soalannya, berapa agaknya isi padu air dalam tangki B tu? Tanpa kita sedar, otak kita terus buat kerja tau. Mula-mula, ia akan nampak tangki A tu sebagai rujukan sebab kita tahu ia penuh. Lepas tu, ia akan bandingkan. Tangki B nampak macam 3/4 penuh. Akhir sekali, ia akan buat kiraan pantas. 3/4 daripada 200,000. Dan jawapannya tepat sekali, 150,000 ml. Hebat kan? Kita dapat jawapan tu hanya dengan bukti visual. Nampak senang je. Okey, seterusnya, jom kita uji logik yang sama ni pada kajian kes kedua. Tapi kali ni dengan perbandingan yang sikit berbeza. Untuk masalah ni pula, kita ada dua pelet bata. Pelet A yang lebih kecil tu jisimnya hampir 370 kilogram. Jadi soalannya, berapa pula anggaran jisim untuk pelet B yang nampak lebih besar tu? Nampak tak corak yang sama? Otak kita guna logik yang serupa je. Pelet A jadi rujukan kita. Secara visual, pelet B tu nampak macam 2 kali ganda lebih besar kan? Jadi, langkah seterusnya dah jadi mudah. Kita cuma gandakan jisim rujukan kita. Jadi, anggaran kita ialah lebih kurang 740 kilogram. Sekali lagi, tekaan kita menjadi hanya dengan membuat perbandingan visual. Sekarang persoalan yang menarik ialah apakah prinsip tunggal yang menghubungkan kedua-dua contoh ni? Apa sebenarnya sos rahsia yang otak kita gunakan? Nah, inilah rahsianya. Satu prinsip tunggal yang menjadi tunjang kepada semua tekaan yang baik. Ia dipanggil prinsip titik rujukan. Bunyinya macam gempak kan? Tapi prinsipnya sangatlah mudah. Maksudnya, kita gunakan satu maklumat yang kita dah tahu dan boleh nampak, itulah titik rujukan kita untuk membuat tekaan yang bijak tentang maklumat yang kita tak tahu. Inilah helah asas yang otak kita sentiasa gunakan. Ingat tak contoh kita tadi? Prinsip ni memang ngam. Untuk tangki air, rujukan kita ialah tangki yang penuh tu. Untuk pelet bata pula, rujukan kita ialah pelet yang lebih kecil. Titik rujukan inilah yang jadi asas untuk anggaran kita. Jadi, poin paling penting kat sini ialah, ini bukan sekadar latihan dalam buku teks tau. Kita sebenarnya gunakan prinsip yang hebat di setiap masa dalam kehidupan sebenar, selalunya tanpa kita sedari pun. Cuba fikirkan masa anda memasak dan agak-agak berapa banyak garam nak letak. Itu titik rujukan. Masa anda kemas beg dan bajet ruang yang ada, itu pun titik rujukan. Merancang bajet, tuang air dalam cawan, susun perabot, merancang projek kerja, semuanya menggunakan prinsip yang sama. Ada satu petikan yang saya rasa merumuskan semua ni dengan sangat baik. Intipati matematik bukan untuk merumitkan yang mudah, tetapi untuk memudahkan yang rumit. Itulah sebenarnya yang kita buat hari ini. Kita ambil satu kemahiran yang nampak rumit, iaitu menganggar, dan kita temui satu prinsip yang sangat mudah di sebaliknya. Jadi, sekarang anda dah tahu rahsianya. Prinsip titik rujukan. Persoalannya, lepas ni, apa pula agaknya perkara seterusnya yang akan anda anggarkan? Cuba perhatikan kuasa hebat ini beraksi dalam kehidupan harian anda. Anda pasti akan terkejut.